Hari ini saya bersama dengan Board of Director iaitu Sir Nick Anwar. Okay. So Sir boleh bagi ucapan intro. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih para viewers bersama kami hari ini. Okay, nama saya Nick Anwar Fathi bin Nick Hassan. Saya adalah merupakan directors dan juga itulah co-founder lah kepada Kalam Integrated School of Excellence, yang mana kita dah asaskan KAIS ni sejak 3 tahun lepas. Jadi alhamdulillah ni tahun ketiga kita telah pun mewujudkan KAIS ni. Jadi dalam masa KAIS ni dah banyak kita evolve. Kita dah banyak jalankan aktiviti-aktiviti, kita buat programs. Yang mana program-program yang kita buat ni memang betul-betul main point ialah untuk memberi impact lah kepada anak-anak. Sebab kita tahu bila kita sebagai sebuah sekolah swasta sebagai sekolah swasta, kita ada tanggungjawab yang besar. Kita ada satu PAS atau standard yang agak tinggi untuk kita nak capai. Sebab itu yang kita janjikan kepada our parents, maksudnya kepada our customers. So because of kita dah set, bila kita mula buka sekolah, kita letak satu janji yang mana kita nak make sure anak-anak mereka menjadi seorang yang beradab, seorang soleh, seorang yang berani, kan, mempunyai leadership attribute yang bagus, khalifah Allah. Jadi all those things memang kita setkan daripada awal lagi. So now is our turn to create all those program to support objektif yang kita nak capai tu. Jadi insyaAllah lah kita bincang hari ini tentang apa yang program kita baru saja buat, yang mana program ni is not just regular program. It's a very impactful, very tak pernah orang kita, pada saya is rare lah. Saya tak pernah dengar lagi lah people do this. And then the best part ni ialah how we integrate with something that memang pada saya very good. Tak apa, whatever it is, kita bercakap. Kita akan go deep lah. Kita ada ulas. So topik hari ni memang sangat special, bukan sekadar aktiviti sekolah kita, tapi macam mana kita nak ajar anak-anak melihatlah alam dengan cara mereka berfikir yang lebih dalam lah. Okay, sebabnya minggu lepas kan, 2-3 hari lepas, hari Sabtu, Sabtu lepas, pelajar Kalam Integrated School of Excellence datang sendiri ke tempat kami buat program tu di Sri Chalet Diau, di Au kat Bacok, kat Pantai Bacok. Sempena program apa tu, Sir? Sempena program? To be exact, kita jalankan satu program yang kita namakan sebagai Earth Day. Sebenarnya berkebetulan dengan esok adalah sebenarnya Earth Day. 22 hari bulan April adalah tarikh yang mana seluruh dunia lah menyambut Earth Day. But this time, memang Earth Day ni kita jalankan tiap-tiap tahun. Maksudnya tahun lepas, tahun sebelum ni memang kita jalankan program Earth Day ni di sekolah. So apa yang kita buat sebelum-sebelum ni ialah student mengenal dengan lebih dalam berkenaan dengan how Earth work. Macam mana ekosistem dunia. So whatever it is, kiranya Earth Day is main point, objektif kepada program Earth Day ni adalah untuk kita nak menghargai tentang bumi kita, supaya kita sama-sama menjadi seorang khalifah yang menjaga bumi kita ni. Supaya kita semua orang sedar bahawasanya pentingnya tanggungjawab ini ditanggung dan digalas oleh semua orang. Okay, itu objektif Earth Day. Jadi this time kita bawa anak-anak dan family dan mak ayah jugalah, family diorang, mereka satu family lah, kita kata adik, abang kan, even atuk nenek pun datang. ke di Au tu, Au tu lah, Au Bacok Pantai, Sri Chalet Au di Bacok tu. Kita bawa ke sana,
kita sewa satu tempat yang luas, yang besar. Bila kita bawa ke sana, kita buat satu aktiviti bersama. It's not just student yang jalankan program, bukan sahaja student yang melaksanakan all those activities, but they do together dengan parent. That's what the best part of the program, because of kita ajak sama-sama dalam masa yang sama sebenarnya lah, kita nak berukhuwah. Kita nak berukhuwah, kita nak jalankan apa satu aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim, kita lebih mengenali our parents, kita ada potluck food, so kita makan sama-sama, kita berkelah kan. Daripada kita tak berapa kenal, sekarang kita dah mula kenal, kita dah semakin rapat dengan our parents kan. Sebab saya sendiri pun memang saya ada anak di KAIS. Jadi saya datang, saya hadir pada hari Sabtu lepas tu. Sebenarnya as a parents lah, saya juga jalankan aktiviti tu lah. Kiranya kita letak satu matlamat apa yang kita nak capai pada program tu, dan alhamdulillah program yang kita jalankan tu sangat-sangat dapat impact positif lah. Maksudnya feedback positif daripada parents. Parents so far happy, dan apa yang mereka dapat lebih daripada apa yang kita expect. Saya perasan lah bila kita buat event panggil parents ni, sebenarnya kita mengeratkan lagi silaturahim antara parents dengan anak. Sebab before this mesti parents, ada yang parents busy, kadang tak sempat nak luangkan masa dengan anak. So bila ada aktiviti sekolah, time ni lah kita tak rasa orang boleh meluangkan lah masa dengan orang punya anak kan. So macam tadi kita bagi tahu Sabtu lepas kita ada buat program Earth Day. So menariknya ni bukan sekadar program kalau kita bagi tahu Earth Day ni orang kata kutip sampah. Bukan sekadar kutip sampah. Ni tapi kita ada lah program ada kutip sampah tu, tapi sebab, kita ada lebih lagi betul. Sebab kita because of main point untuk nak jaga bumi, the most important ialah kita kena pastikan maksudnya kawasan yang kita pergi itu bersih, tidak tercemar. So program tu tak boleh lari lah, memang kena ada. Okay. So yang paling penting, cara kita nak mendidik anak-anak ni mengenal kebesaran Allah melalui alam lah. So hari ni saya nak kupas lah tentang isu ni dengan Senik. Okay, so saya sebelum saya nak start, saya nak tanya dulu kepada audience, pernah tak anak-anak papa mama join aktiviti macam ni? Even bukan student KAIS pun boleh komen, takut ada papa mama pernah join tak aktiviti Earth Day ni. Sebabnya kalau contohlah anak papa mama ada join program Earth Day and then balik je bagi tahu program je kutip sampah je. Macam kita ada buat aktiviti lain lagi Senik. Okay, so saya nak ubah perspektif tu. So saya nak soalan pertama Bila kita sebut Earth Day, ramai orang bayangkan macam aktiviti biasa je. Apa yang buat KAIS ni kita nak buat kelainan dengan konsep 5D thinking? Okay, alright. Sebelum kita bercakap berkenaan dengan 5D thinking, sebab 5D thinking ni lebih quite macam teknikal lah, sebab dia ada elemen-elemen yang mana di KAIS memang kita betul-betul interact ataupun integrate 5D thinking ni. Nanti kita pergi kejap lagi apa itu 5D thinking. Apa 5D thinking kan, jarang kita dengar. Memang saya rasa tak ramai orang yang tahu berkenaan dengan what is 5D thinking. 5D ni is 5-dimensional thinking lah. Banyak tu 5-dimensional tu. Usually people are just talking about 2D, 3D kan. 2D ni just one plain paper, contohnya is a 2D thinking. 3D thinking is little bit more shape, ada shape kita nampak on a few side. 4D maybe, I do not know whether 4D usually people will talk about not just see, but we can see, taste, we can feel, that kind of thing lah. That's a 4-dimensional. But 5-dimensional is another matter. So insyaAllah kita pergi je lagi. But before that, kita cerita dulu tentang apa yang berlaku pada hari Sabtu lepas. Kita cerita dulu apa program yang kita jalankan pada hari Sabtu lepas. Yang mana saya rasa program itu banyak, memang banyak. Cumanya kita nak petik 3 je. Saya nak highlight 3 je.
apa yang kita buat pada hari Sabtu lepas, 3 perkara yang sangat menarik pada saya lah. Okay, the first one is kita tak boleh lari lah, recycle. Memang kita tak boleh lari. So, memang kita sampah dan kita recycle. Yes, because of it's a responsibility lah. It is a responsibility. Kita nak kena make sure tempat yang kita pergi ataupun sebab bila kita pergi ke nature, bila kita pergi ke lokasi seperti pantai ni, kita kena letak satu benda. Okay, kita pergi tu apa yang kita nampak. So what we are observing there, kan? So bila kita bawa ini, kita kena make sure lah, first thing, sampah-sampah perlu dikutip, dan bukan saja kutip lah, bukan saja kutip masuk dalam mesin sampah. So kita kena make sure the student understand the importance of recycle. So the importance of bila dia kutip tu, dia kena tahu what's the material of the things. Darjah 1, darjah 2 ni dia orang tak faham je, kan? Dia orang still lagi tahu sampah tu sampah lah. It's a bottle ke, it's a glass, it's a paper ke, kan? It's a whatever ni lah, kan? Metal ke, sampah lah. Itu adalah normal. Memang kalau kita kata as a young student, it's a normal that they do not understand atau to differentiate between those ni lah, kan, sampah tu, garbage tu. Tapi recycle program adalah kita nak memperkenalkan the student tu the kind of materials tu, supaya dia tahu all those materials should be separated, should be put differently between each other, so we can recycle. Okay, that's the first activity lah. Yang mana aktiviti tu pada saya tak ada susah sangat untuk kita nak bagi kefahaman kepada our students, because of bila dia tahu, okay, plastic bottle, dia is straightforward lah. Bila dia jumpa some sort of bottle glass, so it's straightforward, it's a glass, kan. Tapi nowadays, kan, saya rasa by my observation lah, on that day memang ketara sekarang ni, sangat ketara bila kita pergi mana-mana pula, dan sebenarnya is part of our life. The most paling banyak, sampah yang paling banyak pada hari itu dikutip adalah plastik. Betul. Plastik. So penuh sampah. Sebab memang everything is plastic now. Everything boleh kata plastik. Everything lah. Kan, pack food ke, bottle ke, phone case ke, anything. Everything is plastic. So now, there's not just we tell them to recycle, we let them to understand that, plastic need 100 of years kalau nak dihancurkan. Lama tu. Macam mana kalau benda tu tidak di-recycle, tidak diproses semula? So benda tu akan jadi satu bahan yang sangat-sangatlah mengotorkan bumi kita, merosakkan bumi kita. Dan for sure, I would say, that's not going to be a very healthy condition. Jadi, we let our student know that this plastic is very harmful to the Mother Earth lah, to the environment. We need to keep this recycled every time. Itu kita letak satu. Okay, that's the first. Maksudnya kita bergotong royong, kita buat recycle, kan, kita semula. So kita before that kita pecahkan. Kita pecahkan our student kepada several groups. Maksudnya student and parents lah. Maksudnya kita pecahkan the group. So dia pergerakan dia tu from one checkpoint to another, through group punya movement. Jadi bila kat situ, dalam satu group tu memang parent mingle lah among each other, so they know they ni kan, sebelum ni just tahu mungkin nama anak, nama kawan anak. Sekarang dah tahu nama ayah kepada kawan anak tu. So that's what's more fun lah about this activity. So dari situlah parents dapat kenal parents yang lain, dapat kawan baru. Betul. So they apa lagi aktiviti yang dibuat, sir? Next is that yalah, kita selain daripada kita buat recycle tu, the second yang saya rasa very interesting is about how we observe the nature. Okay. Dalam aktiviti nature observation, ataupun kita buat pemerhatian alam lah. Okay.
Sebab apa tahu kena observe nature. Yang ni relate dekat 5D tu nanti. Iaitu pelajar diberikan satu kertas. Okey. So dia kena cari bahan. Dia kena cari materials yang boleh dibezakan. Contohnya kita bagi dia task untuk dia cari daun. Daun tu dia akan cari ikut shape. So dia akan bezakan antara big and small. Why this is big, why this is why this is small. The texture. Kenapa texture ni might be softer, why yang ni lebih kasar kan? Kenapa urat daun ni dia macam keras. That kind of thing. So the texture, the second is about texture. Another thing is about color. Yang ni kenapa color brown? Yang ni kenapa color green? Kan? So, bila kat situ kita boleh give a talk to our student. Why? The question is, kenapa so, that's what, because of our student, kita kena faham. Nowadays, parents kan, nowadays, our student jarang pergi nature. Jarang pergi nature. Because their life now, hidup mereka sekarang on digital. Telefon. Kita tak boleh nak ketepikan ataupun kita nak sanggah. Ni tu sebab memang mereka sekarang ni tak keluar. Kalau dulu kita ni kan kita tak ada this all sort of digital things apa semua kan. Memang kerja kita keluar. Pagi turun tanah, kita kata petang turun tanah main. Lot of stuff lah kita buat yang mana we are very close to nature, but not our student, but not this child nowadays. It's a very common thing now. People do not. Nah, maksudnya budak-budak ni dia dah tak tahu, tak kenal. Sebab ada satu cerita lah, maybe I just brought this up lah. Ada student, no lah, not our student lah, but ada budak-budak ni, kanak-kanak ni, kalau kita tanya dia, ayam ni mana? Kan, dia tak kenal the physical ataupun the real chicken. Dia tahu chicken tu yang dia makan drumstick tu, dia tu tahu. Yang drumstick tu lah chicken. Yang tu yang dia tahu. So that's a harsh reality lah yang kita kena accept, yang mana sekarang ni all those childs, maksudnya our child lah kalau kita kata, they are lacking of nature time. Mereka perlu kita bawakan ke nature ni for them to know, to recognize, to understand, to appreciate lah. Jadi that's the thing. So dia orang kita bawa untuk buat nature observation. So kita tengok texture, color, size, kan, type. Type tu pun ada juga type. Mungkin ada contoh pokok ru kan. Dia punya ni, dia punya daun dia tu panjang-panjang. Halus. Tapi pokok menjala, macam contoh tu daun dia macam lebih ataupun kalau kita dekat pantai tu ada pokok ketapang. Pokok ketapang kan daun dia besar. Dia boleh lipat-lipat. Bukan tu pokok ketapang ni daun dia besar. Daun dia besar. Sebenarnya pokok ketapang ni banyak khasiat tau sebenarnya. Sebenarnya lah kan. So the student boleh tengok, boleh observe. They observe from there only, dengan daun saja, they can see that why. Banyak soalan yang mereka boleh ni kan, boleh lontarkan dengan each perbezaan tu. Sebab mereka akan dapat ni kan, why? Kenapa? Dia bincang sama-sama, dia orang kawan-kawan dia. Yang ni kalau yang mudah kita nak faham, yang brown should be dah mati, yang green should be masih baru kan, maksudnya fresh, they still alive. But how about the type? Macam mana? Kenapa pokok ru tu daun dia macam tu, panjang-panjang macam tu? Why? Kenapa daun jalan pokok ketapang daun dia besar yang ialah kenapa kasar? Kenapa? So that's the thing that we ask. Memang teacher akan tanya,
kenapa ada satu lagi one other observation dekat sana juga, dia ada pantai yang pasir yang halus, ada pasir yang kasar. Why? Kenapa pasir ni kasar, kenapa pasir ni halus? What do you feel the difference between those two? That kind of thing memang spark our student punya ways of thinking. Macam mana? Why? Maksudnya bila back to the show, why? So banyak soalan yang dia kena fikir, somehow dia kena find an answer for that. Jadi that kind of thing lah yang kita make sure dia orang also. And the third one, saya rasa kita bincang tiga benda ni je, sebab kita nak masuk ke 5D thinking kejap lagi. Iaitu kita buat satu aktiviti tanam pokok. Tanam pokok. Jadi so hari Sabtu lepas kita cuma pilih 3 jenis pokok. Pokok cili, pokok bendi dengan terung. So ambil pokok mana? Saya dapat bendi. Oh, bendi. Saya dapat bendi. So cili dah habis. Sebab saya second group, first group dah ambil dah ambil dah semua cili, pokok cili. So dah habis pokok cili. So somehow yelah, dalam masa kita kata tanam pokok ni, of course lah kita grow the tree. So growing a tree ni bukanlah tree yang besar, tapi but anyhow we teach our student that pokok tu boleh kecil. It's a matter of kita nak dia yang jaga. Kita nak dia yang siram pokok tu, bajakan pokok tu. So dia kena take care pokok tu. So jadi bila kita buat program tanam pokok ni, anak-anak bawa dia orang pasu, dia orang tanah apa semua kan. Jadi kita bagi anak pokok, dia orang masukkan dalam pasu tu. Jadi dia boleh bawa balik. Dia bawa balik dengan make sure dia kena jaga. InsyaAllah kalau ni jaga. So saya suka kalau ni, saya nak minta oleh teacher ni lah kan, bila dah berbuah nanti bawa datang sekolah. Bawa datang sekolah. Ataupun cook something, your parent cook something ke, contohnya from the fruit, ataupun contoh I don't know, cili nak buat apa, I don't know. But somehow you boleh bawa ke sekolah lah. Share with your friends. Maksudnya itu adalah dari hasil pokok yang diorang tanam. That's very very interesting. It's going to be very interesting. So we hope that ni dia jaga betul-betul, anak pokok tu jadi besar, bendi pun dah berbuah, contohnya terung pun boleh menghasilkan buah, insyaAllah. So bring that, insyaAllah. Try. So before kita nak masuk ke 5D thinking, saya nak tanya, kalau kita tengok di Pantai Bacok hari tu, apa momen yang paling wow lah bagi Sir, dari yang serasa tak terjangka daripada students? First of all, diorang very excited lah. Saya tanya all the student, so macam mana? Seronok tak? Tahun depan nak buat kat sekolah ke? Nak buat kat ni? Oh, tak nak pergi water park, nak pergi chalet, nak pergi island. Diorang dah fikir dah nak go explore. Ni lagi, apa orang kata tu, more places. Diorang nak pergi, nak cari, nak explore, nak yelah, kena pergi tempat lain pula, nak pergi cari ni dah. So that's something yang pada saya, kalau kita tengok kat situ pun, the program itself pada saya berjaya lah. Itu yang saya ukur secara just rough observation. Sebab saya rasa bila our target audience happy, bila our target audience masuk enjoy the process, all the ni kan activities, it's already success. It's already a success. Maksudnya kalau kita kata bila diorang say, diorang masuk express, diorang memang very excited about it, sangat happy, it's already a success. That's for me lah. Sebenarnya banyak. Kebetulan pada waktu tu, masa kita dekat kawasan tu ada satu anak squirrel tau. Anak squirrel. Ada anak terjatuh atas yang kepala saya. Yes, yang atas kepala saya masa dia tu really? air. Dia masuk dia daripada atas? Yes, dia atas pokok. Saya ingatkan dia duduk kat bawah tu. Dia jatuh atas pokok. Kesiannya. Tapi memang dia jadi macam
pet dia orang lah. Seorang datang, dia orang ni cuba ni, ada yang bagi ais sirap dekat anak-anak sekolah tu, kesian. But somehow there's something more. It's not just about the tree, it's not just about pantai, pasir. There's also living things kan. Maksudnya anak squirrel yang ada pada hari tu. There's something yang they very much excited. Saya tak yang saya ni ada few student, even girls pun pegang the squirrel, kan macam you all merah lagi kan. Yeah, exactly. We're still very small. Memang sangat kesian lah, but whatever it is, dan nature kan, kita tak boleh nak buat apa lah. So that's the thing. It's very much lot of thing pada saya lah yang banyak sebenarnya momen-momen yang quite wow lah, yang saya rasa memberi ni. Tapi bila kita pergi 5D next, so wait viewers, so bila kita pergi 5D nanti, you will see far more what is the impact of the program. Betul. Sebab apa? Sebab dia ada elemen-elemen dalam 5D itu yang pada saya memang tak ada kat tempat lain. Betul. So boleh explain sikit tak apa sebenarnya 5D thinking tu dalam bahasa yang mudah lah untuk parents faham. Main dia punya ni, dia objektif adalah 5D thinking ni. Sebab macam mana kita nak mereka berfikir, macam mana mereka mengkaji, dan macam mana mereka menyoal. It's a three things, three skills. Jadi, so mereka kena berfikir, dan mereka kena mengkaji, dan mereka kena menyoal. Kan? If you do not know what to think, how you can know what to study, how you can know what to ask. It's a very different topic. It's a very different skills. So, dengan 5D, so kita masuk 5D, kita start masuk 5D. So, 5D ni is about the first one. The first one is explore. Okay. Okay, kalau kita bercerita pasal explore, it's a common thing lah dalam science. When we talk about exploration dalam science, it's just normal. It's about how we explore the data. Macam mana kita buat eksperimen, macam mana kita buat observation. It's also science. Observation also science. Macam mana kita interview or we ask, kan? That's also science. Sebab science is about observation, most of it, observation and collect data. So bila kita collect data, kita observe, kita nak tengok changes or apa tu kata tu, hasil daripada uji kaji tu, tindak balas daripada uji kaji tu. Okay. That's just normal. It's just common in science. It's about exploration. Okay. Jadi memang kita tak boleh lari lah. Dalam 5D thinking, the first element memang kita nak kena explore. Because of through exploration, kita boleh faham sesuatu perkara, kita boleh sekarang dah lebih mengenali, dan kita dah lebih berpengetahuan tentang apa yang kita kaji. So that's everything tu memang pada saya explore should be first lah. Everything is whatever it is, exploration should be the first item, first thing, first element, dan perlu dibuat dulu. Jom kita tengok apa yang kita integratekan. Betul tak? Dengan SD tu. Sebab kita dah buat ni. So dia explore. Pada saya direct lah sebenarnya. That is a direct combination lah, SD tu dengan first element of 5D thinking, iaitu explore. Memang kita bawa anak-anak ke pantai, ke ni apa semua, memang untuk dia orang explore. Bila dia orang tengok pokok, dia orang tengok daun, dia orang tengok pasir, memang dia orang kena explore. Dia orang kena observe, dia kena tengok, dia orang kena check, dia orang memang kena faham. That's the first element, to explore. So jadi dalam dia orang explore ni, memang dia dah start mula untuk memahami. Maksudnya contoh type of daun tadi, daun pokok ru. Kenapa? Mungkin sebab pokok dia yang tinggi, dia kalau di sebab pantai ni, just a theory kan. Bila dekat pantai, kalau kita tengok pokok ru,
pokok kelapa, kenapa daun dia tidak macam besar-besar? Kenapa daun dia tak macam rimbun macam pokok dekat hutan? Halus biasa. Kan? Sebab memang tujuan dia ialah kerana dia banyak di angin, betul-betul. kan dia memang nature dia macam tu. Okay. Jadi contoh ada pokok yang jenis different texture. So why? Kan? So dia orang mula start faham. Oh, because of the first texture dia kasar ni, sebab daun dia tu memang jenis yang agak keras. So one of the thing lah yang lembut tu, dia ni pokok yang lebih halus, lebih lembut, lebih ni. So dia orang ada beza kan. But dalam exploration tu kita letakkan bila dia observe that, explore that tu, dia orang mula kena faham. Sebab dalam exploration dia orang kena faham apa fungsi dia. Daun ni, pokok ni, kan contohnya kan, pasir ke contohnya, apa fungsi dia? Apa fungsi daun? Membebaskan oksigen, kan, itu apa tu? Dia part of the tree yang dia panggil photosynthesis, kan. Jadi all those element tu apa semuanya memberikan satu gambaran bahawasanya all those ni ada everything, ada fungsi dia. Macam mana kalau kita kata akar pokok untuk menyerap air daripada tanah untuk dibawa naik ke atas menerusi batang pokok, dahan pokok, ranting pokok dan seterusnya, daun-daun yang untuk mereka boleh menghasilkan oksigen contohnya. One of the reason lah, sebenarnya banyak lagi sebenarnya reasonnya. Tapi cumanya yang itu yang common lah kalau kita kata bila sains ni bab pokok tree ni dia orang ialah sebab daun juga dia absorb carbon dioxide, so dia mengeluarkan oksigen. Macam juga contoh saya boleh ni kan berkenaan dengan bila dia tengok struktur pasir, macam contoh kenapa ada pasir yang halus, kenapa ada pasir yang kasar kan. Pelajar dia orang ambil, dia orang lihat, dia orang rasa kan. Tapi the more interesting partnya ialah pasir ni dia ada, walaupun kita nampak macam halus tapi dia ada bentuk-bentuk dia. Betul. Kan? Dia bukan kata pasir ni one shape, one ni all round. No, dia ada shape, dia ada pointer, dia ada macam banyak shape lah. Dia macam bukan bulat je. Yes, betul. A very small rock. Very, very, very small rock. So, you orang observe that. You orang observe. Jadi kita nampak bentuk dia beza-beza tu kan, dia ada curve, ada sharp, ada ni walaupun dalam keadaan pasir tu yang sangat halus. Jadi ada yang kadang tu ada jenis yang macam berkilat sedikit, ada macam dia macam tekstur yang berbeza-beza. Even the smallest things like sand pun sampai sebegitu detail kan, sampai sebegitu detail macam mana benda tu berlaku, terjadi. So that kind of observation pada saya is very magnificent lah untuk kita bincangkan dengan mereka. Dia orang juga betul, dia orang pergi juga kat pantai, dia orang cari cengkerang. Dia orang bawa cengkerang. Yes, macam mana cengkerang, betul, kulit cengkerang tu apa material dia, kenapa ada yang jenis panjang, kenapa ada jenis bulat kan. Kenapa that kind of different type of cengkerang tu. So that kind of thing juga membuka fikiran mereka lah. Of course lah daun, so kita dah cakap tadi. And so hasil exploration ni pada saya, pelajar-pelajar kita memang di collect all those data. So kira data yang pada saya memang is a real data. Data yang mereka hasilkan dengan observation. So something yang ni lah. So seolah-olah mereka sebenarnya Sabtu lepas jadi saintis muda lah dia orang. So orang macam pergi buat exploration kan, check, tengok. Dalam masa bermain juga dia orang memang tak boleh lari, dia orang akan berlari-lari lah, tapi but yes, betul, they learn through fun activities. That's what interesting and best lah. Second part is kalau compare. Yes, it's a compare. Explore, compare. Betul. Dalam comparison, dalam
apa tu 5D thinking ni. Second part is compare. Kita kena tanya soalan dia balik lah. What are they comparing? Okay, what are they Ada comparing? yang macam yang pasir tu kan, ada teacher tanya apa perbezaan pasir ni, Betul. pasir yang ni. So yang tu lah kita boleh jelaskan compare, betul tak Sir? Okay, sebenarnya kita pergi one step further. Okay, boleh. Betul lah juga. Okay, Tapi sebenarnya that comparison between texture atau semua tu dia lebih lagi kepada exploration. Exploration. Okay. Dalam syllabus 5D, the comparison yang kita buat ialah kita compare kan di antara real things and fake things. Contohnya, bila diorang pergi ke pantai, diorang pergi ke inilah kan, diorang tengok daun, diorang cek daun yang bukan sekadar, yelah daun-daun real kan, daun yang betul, yang hidup. Dekat daun tu diorang boleh tengok macam mana bentuk, rasa ni daun tu. Maksudnya daun yang the real one lah. Macam mana dia punya dalam daun tu dia ada urat-urat daun tu macam mana kan. Kenapa ada urat tu, kenapa dia ada bintik-bintik kan. Dan kita let them to compare. Inilah. Bila itu kita let them to compare dengan daun ciptaan manusia. Daun yang fake one lah, the plastic one lah. So apa yang membezakan di antara the real one and the fake one? Jadi bila kat situ kita minta diorang try to think. Kita nak diorang bincang sama-sama mereka. Bila diorang compare daun yang betul dengan daun yang plastik, daun yang ni, so apa yang membezakan? Macam mana dia nampak daripada kedua-dua jenis tu yang membezakan di antara daun betul dan daun tu. Kalau kita katalah, saya rasa tak susah pun kita nak compare. Benda tu memang boleh katakan straightforward lah, kita boleh tahulah kan, fake dan apa fake. Cumanya kita minta, usually apa yang kita tanyalah, biasanya kalau antara tumbuhan betul ataupun daun yang betul, dia lebih segar, dia lebih ada feature dia ada bentuk dia yang unik, dia ada tekstur yang menarik. Tapi compare tu dengan yang tiruan, mungkin jenis yang licin je lah. Dia keras kan, dia betul. That's what we let them compare. So dia tak ada ni. Semuanya kadang-kadang tu daun plastik ni perangkap habuk je lah kalau kita betul. So kita teacher akan tanya, apa beza? Macam tu saya. Contohnya lah, what the interesting part ialah apa yang mereka jawab tahu. Usually real plant versus plastic plant ni kan, usually jawapan-jawapan yang mereka bagilah, apa yang saya dapat ni kan, warna yang tak sekata, kan. Kalau yang real one lah, warna tu ada yang color dalam satu daun yang sama, ada yang green, ada sedikit bit brown, ada yang fully brown, ada yang yellow sikit. Okay, so meaning that why the color difference on one specific daun, that kind of thing. Kenapa tu? So macam contoh, kalau anda kata daun yang ni mungkin dia warna yang lebih sekata, macam terlalu perfect lah, tak ada brown or yellow or nothing, apa semua. Macam yang ni dia ada betul, macam yang saya cakap tadi, dia ada urat daun yang agak kompleks. Macam mana pergerakan urat daun tu, dia muncak, dia ni kan. So very interesting. So kalau anda kata tu yang fake one, diorang bagi respon urat daun yang hanya macam print lah, macam cetakan, dia warna sama, macam tu je. Dia ada bau, daun real daun dia ada bau, dia ada kind of smell, bau daun lah, daun.
Sebab ada daunnya bau berbeza-beza juga. Jadi that kind of thing memberikan satu observation juga. Ada bau di antara daun-daun tu. And also kalau macam plastik dia tak ada smell apa-apa, bau plastik lah kita ni kan. Kalau andai kata betul dia kalau tak siram dia akan layu, itu juga respon daripada our student. Maksudnya dia akan mati. Sebab dia perlukan all those element, dia perlukan sun, ataupun dia layu, dia mati, daun tu boleh mati kalau tak disiram. Sebab anak-anak ni akan bagi feedback, kalau ni mungkin sebab dia tak ada air kot, kan, that's why dia layu dan mati. Ada, tapi plastik dia tak ada. Betul. Dia tak perlukan air, dia tak perlu, dia just like that. Dia tak ada perubahan. Ada sometimes tu deteksi yang boleh sentuh, ada pelbagai, yang ni ada licin, tapi plastik dia seragam, dia tak ada ni kan. It's just like that lah. And then the most interesting ni lah, kalau yang the real one, dia boleh membesar kan, dia boleh jadi a very big tree. Ada perbezaan saiz lah. Yeah, exactly. Plastik sama je lah, macam tu je. Macam tu je. Because of orang yang manusia yang ciptakan. The most interesting yang saya dapat komen, saya dapat respon ni ialah diorang cakap yang real, sebab diorang dah belajar lah. Saya rasa dah ada dalam silibus ni. Memang dia kata pokok tu memberikan oksigen kepada manusia. So something yang pada saya wow jugalah, that kind of response given by the student. So because of satunya kita nak tunjukkan bahawasanya dia faham. Itu dia faham. Dia faham bahawasanya memang tugas pokok daun ni dia memang provide oxygen to the human. Memang kita kalau tak ada oksigen, kita kalau ni kata memang itulah macam mana hidup kita nanti. So but plastik nothing. Tak ada apa-apa, yes. Tak ada function, tak ada memberikan apa-apa. Just untuk cantik. Just untuk mencantikkan saja. Another interesting ni juga adalah di tempat tinggal serangga. Semut lah biasanya semut, kan. Mungkin kalau jenis pokok-pokok yang ada je macam contoh lebah keluluk tu kan. That kind of thing macam dia ada habitat pula kepada serangga. Macam squirrel tu. Seorang macam squirrel tu lah lebih kurang. But untuk plastik dia tidak memberikan apa-apa manfaat lah kepada kehidupan. Dia sabuk je lah macam tu. Betul. So that's why kita letakkan perbincangan di antara student ni. So they give the response on that benda tu. Through that observation, dia boleh capai satu conclusion. Real one, what is the attribute yang membezakan di antara the real and the fake one. That's also pada saya quite interesting to discuss among the student. Jadi saya ada tanyalah students tentang fungsi real plant. Yang saya observe lah sebab saya sebab teacher yang conduct, maksud teacher Hana saya yang conduct that checkpoint. Jadi by that dia yang tanyalah the student. So that's what the student yang jawab tu. Ialah dia berikan oksigen untuk bernafas, menjerat karbon dioksida kan. Pokok juga menahan lapisan tanah. Menarik dia punya ni. Memberi makanan, maksudnya kalau ada buah-buahan, ya betul. Menyejukkan persekitaran, kan. Cantik dipandang, menenangkan jiwa because of we see tree, green things apa semua kan, very inilah untuk kita. Jadi apa fungsi plastik? Jadi itu bila ditanya balik, nothing they can untuk mencantikkan just a very plain. So saya nak tanya sir, so apa beza pelajar yang hanya join aktiviti dengan yang pelajar yang betul-betul dia melalui proses Fahidi thinking? Sayanglah kalau dia tak sempat join. Tapi ada yang parent yang tak boleh hadir kan sebab komitmen dan sebagainya. Saya rasa tapi lebih daripada separuh yang hadir pada program kita hari Satu Pas. Rugi. Apa yang saya boleh kata rugi. Sebab program yang kita buat hari Satu Pas tu sangat menarik lah. Saya rasa sangat menarik dan sayanglah. Saya dah nak komen sebab because
apa tu banyak input yang anak-anak dapat. It's not pun the parent also learn a lot from there. Jadi ruginya Ada satu yang part yang recycle tu kan, before parents kena ketik sampah, parents kena jawab soalan. Ya betul. Okay. Time tu ada juga parents oh saya baru tahu macam tu. Adalah certain parents. So dia sendiri pun dapat something lah. Knowledge lah. Yes. Dapat knowledge. So bila kat sini dalam konteks compare ni, so anak-anak dah mula faham tau. Anak-anak boleh sedar yang mana what's beza di antara the real one dan fake one. Sebab fake ni adalah ciptaan manusia. Manusia yang buat, manusia yang ni kan lah decorate and so on so forth. But compared to the real one, dia jauh lebih hebat. Kan jauh lebih unik, jauh lebih detail, kan? So bila kat situ kita akan masuk the third element. Third element dalam 5D iaitu question. Yang inilah yang kita tunggu-tunggukan daripada students kan, sir. Yes. Okay. On question, kita bagi dia spark untuk bertanya. Why and why and why. Bila tadilah yang kita cakap tadi kan, why tu. Dekat the third element ni, kita memang bagi ruang ni secukupnya untuk student. Untuk student tu, melahirkan rasa ingin tahu tentang bila kita dah buat exploration, bila kita dah kenal, kita dah buat kajian, kita dah mula faham, and then kita compare, kita tengok apa yang membezakan di antara real and fake contohnya. So now is a moment kita letak yang bertanya ni the student question. Okay. Saya rasa part ni yang paling mencabar saya. Betul. Macam mana kita nak latih anak untuk berani bertanya dan berfikir. Betul. But not at KAIS. Oh, okay. Saya boleh kata our student, KAIS student, very proactive. Yes. Kenapa tau? Kenapa? Dia ada reason. Sebab kita terapkan konsep 7 habit of highly effective people. Betul. Elemen yang pertama. Elemen pertama guys. Dalam 7 habit of highly effective people, yang mana kita buat dalam leadership class, kan? Dalam leadership class, the first element is to be proactive. Memang dia orang very proactive. Very, bukan sikit-sikit lah, very proactive. It's never end. Tapi pada saya lah, saya kena bagi ni jugalah, which is ada case dekat our student lah kan, sangat-sangat ni drastic perbezaan dia. Sebab ada seorang nama student, saya tak ingat nama dia. Saya tak ingat nama dia. Saya ingat ada, saya dah sebut dalam live sebelum ni. The student tu dia datang dengan pemalu, tak bercakap, tak bersosial. Raisha, exactly, Raisha. Exactly, Raisha. Biasanya Mama Raisha join, tapi kan? lah Mama Raisha ada kata. Biasanya dia selalu join. Kan? Jadi saya suka tengok perubahan yang berlaku dekat Raisha. Betul. Sangat-sangat ni. Now, sekarang dia dah jadi leader di dalam kelas, leader di dalam kumpulan, volunteer, raise hand, ask question, daripada dia sangatlah pemalu masuk sekolah, tak nak berkawan. That's the level of changes happen. Pada saya lah, impact of 7 habit of highly effective people ni sangat-sangat hebat lah pada saya dalam membentuk jati diri, dalam membentuk karakter anak-anak. Memang saya rasa to be proactive, saya sebut secara random ya lah, to think win-win, seek first to understand and then to be understood, guys, synergize, sharpen the saw, and then ada few lagi lah. So that things pada saya lah kan, membentuk seorang khalifah. Anak-anak ni menjadi seorang khalifah. Dia dah tak takut bertanya, dia dah ni. Kadang-kadang tu saya bila kita ni kan, kita interact dengan pelajar-pelajar ni, kita tanyalah soalan dan kita tahu jawapan dia tu
memang tak relate pun. Faham, betul. Tapi memang saya latih lah. Kita latih teacher, jangan condemn apa saja respon anak. Supaya dia Jangan sekat. Jangan ada satu ni pun apa kata tu ataupun action yang mana yang boleh menjatuhkan keberanian yang menjatuhkan inilah keupayaan anak tu untuk bertanya. Walaupun kita tahu apa yang ditanya tu kadang-kadang macam rasa macam tak, macam salah. Tapi biarlah. Supaya dia tak ada biar dia tak hilang lah confidence dia. Biar dia bertanya macam tu lah. Dan tak susah dikais untuk kita bila kita tanya satu soalan, jawapan bertalu-talu. Bertalu-talu dia akan macam yang hari tu rasa kan kita tanya best tak hari ni, semua bagi idea lebih daripada satu jawapan lah. Memang lebih. Boleh dikatakan majoriti bercakap lah. Boleh dikatakan majoriti bercakap. Sebelum ni kalau kita buat program macam contoh hari tu Maulid Rasul, tergamam panel ataupun speaker penceramah hari tu kita ditanya berkenaan dengan apa nama siapa dah yang Maulid Rasul, Nuzul Al-Quran itu. Nuzul Al-Quran betul, Nuzul Al-Quran yang ditanya nama apa tu yang Al-Quran sihat yang sikit tentang Al-Quran tu ke saya yang ditanya berkenaan dengan Isra Mi'raj tak silap saya. Kan macam level budak ni tanya tu tinggi. Itu good part lah because of dia tahu so dan dia nak tahu lebih. Betul. Okay, now it's about question. Jadi mulut diorang akan start berfikir tau, kenapa plastik murah aja? Kenapa plastik ni tahan lama? Kan kenapa plastik ni senang dibentuk? Kenapa the real one kan contohnya tapi dalam masa yang sama kenapa banyak sangat dah plastik sekarang? Kan jadi kenapa orang tak ramai buat kita semula? That kind of things, let them spark that kind of question. Jadi tapi macam mana pula real one kan? Jadi diorang apa yang saya dapat hari tu kalau tak ada real pokok yang betul-betul ni, macam mana kita nak bernafas? Ni soalan yang daripada ni dah tak ada oksigen, macam mana nak bernafas? Haiwan nak tinggal kat mana? Kan dah tak ada pokok-pokok, haiwan nak tinggal kat mana? Kalau macam tak ada ni, macam mana pokok ni, macam tanah nak ni kan, kalau tidak nanti runtuh. Ada kind of thing lah. Kalau andai kata tak ada pokok, tak ada buah, kita nak makan apa? Plastik. That's normal kan respon dari student yelah memang jawapan student lah. Tapi memang bunyi pun macam bunyi salah student lah kan. Nak makan apa? Plastik ke? That kind of question lah yang pada saya is a ni lah. Bagus bila orang ditanya kan. Sampai kita macam tahu So mereka sedar bahawasanya the purpose, real things. So bila kat situ diorang question tau. Diorang question back. Kalau tak ada ni macam mana? Kenapa Allah buat sampai daun tu jadi macam cantik? Kenapa ada halus-halus, bintik-bintik halus ni? So that kind of question, dan kita spark dan diorang keep on bring to the ni lah, to the class. Jadi macam yelah, macam fake one simple je, tapi the real one very detail, very nice, very ni kan. So that kind of thing. Kenapa urat daun tu macam mana nak bawa ni kan? Betul ke daun ni boleh bawa air, boleh bawa makanan, boleh keluarkan oksigen, betul ke? That kind of level of thinking, kita let them question. Jadi bentuk macam, kenapa macam bentuk daun yang boleh bagi kita oksigen, boleh sedut karbon dioksida. Macam mana? Apa kata tu? Macam benda yang dalam daun yang untuk nak sedut tu. Macam that kind of thing kan. Benda yang dalam lah cara fikir tu dalam. Sebab kalau biasanya kalau sekolah biasa lah kan, kalau sekolah biasa kita pernah sekolah dulu, biasanya teacher yang akan tanya, student yang akan jawab.
Biasa dalam kelas kan memang lebih banyak students lah yang akan jawab. So dekat KAIS kita memang nak terapkan student yang bertanya. Betul? Exactly. Exactly. Kita teachers as a facilitator. Okay. The question, the thinking is done by the student. Kita nak student tu untuk nak berfikir di luar daripada apa yang biasa dia ni, supaya kita nak that spark tu. But the most importantnya ialah bila kita keep the question open, what will happen? Kita tahu tak apa yang berlaku? Dia orang akan tanya tau. One thing yang pada saya yang agaknya all these things happen in this world. Trees and so on, apa semua, ombak, pantai, apa semua kan, bukan kebetulan. It's not coincidence. Ada perancangan yang hebat dalam kesemua benda yang berlaku. Kita spark that question, kita bagi tanya ini kan student tu, and then bila question tu kita zahirkan, mereka akan mula berfikir. Diorang akan mula berfikir, siapa buat perancangan ni? Kenapa perlu sampai detail macam tu? Kan? Kenapa perlu ada fungsi sebegini apa semua? Who? Dia sekarang dah sampai perkataan who. So bila dekat who ni, kita akan mula tanya. Bila tu dia akan terus jawab lah. Definitely lah. Saya rasa kalau kita tanya, direct answer is Allah. So that's where kita akan masuk ke elemen yang keempat, iaitu kita nak connect. Sebab everything yang berlaku ni dengan apa yang kita dah observe, apa yang kita dah explore, kita dah compare dah manusia boleh buat setakat mana. Manusia sehebat mana pun, berapa PhD pun ada, tak akan mampu buat selai daun sehebat apa yang Allah buat. Tak mungkin. Kan? Jadi apa yang boleh bincang lepas tu ialah, so kita nak anak-anak ni connect di antara all those element of data tu dengan pencipta, Al-Khaliq. Kan? So kat sini kita nak mereka sedar bahawasanya tak boleh tidak, tak boleh lari, tak boleh elak, Allah adalah pencipta, perancang, yang maha berkuasa. Everything came from the top. Came from the top. So that's the thing. That's the last one. So the fourth one, hubungan dengan pencipta lah. Kita nak connect dengan pencipta. So bila sampai ke connect ni kan sir, ni lah yang sangat unik lah dengan kat KAIS. Macam mana kita nak bawa anak ni dari belajar sains, sebab biasanya 5D ni more to science lah kan sir. Macam mana dari belajar sains ni kepada dia orang kenal pencipta, Allah. So ada tak momen yang di mana pelajar ni dia sendiri yang sebut ni semua ciptaan Allah tanpa disuruh? Bagi sebenarnya saya bila kita dah melakukan aktiviti ni berkali-kali, memang dia orang dah apa orang kata tu, dia automatic answer. Dia orang dah kata, sebab dia orang dah sedar, dah tahu, dan dah bila proses kita dah buat banyak kali, memang bila kita tanya sebenarnya, bila kita start exploration pun dia dah tahu dah sebenarnya. Dia dah boleh expect. Maksudnya bila kita dah masuk elemen yang keempat, dia dah boleh expect yang mana itu adalah ciptaan daripada Allah. Sebab everything this one is Allah yang buat. Sebab banyak sebenarnya dalam subjek 5D thinking yang kita bukan cakap pasal daun saja. Kita bercakap contohnya kita fungsi hidung, fungsi mulut, fungsi mata. Contoh kita kata mata lah. Sekarang ni kan kamera pun dah jadi macam mata sekarang. Maksudnya robot, mata yang ni kan, robot dah ada fungsi seperti mata. Macam mana human creation with compare to macam mana Allah buat mata kita, how komposisi mata kita, tak terlalu
tentang cecair dalam mata, Betul. fungsi kanta mata kita, fungsi macam mana image kita ni. Macam mana image kita tu kita terima, macam mana kita proses image tu. Adalah saya tengok dalam satu TikTok tu yang mata dia tak ada sebelah. Okay. So bila dia guna mata palsu tu berbeza lah dengan mata yang asal kan. So, memang berbeza ciptaan manusia dengan ciptaan Of course. Jadi bila kita ni memang kita nak anak-anak, maksudnya pelajar-pelajar kita, bila mereka dah faham, mereka dah tahu apa semua, kita nak mereka balik who are better, siapa yang lebih hebat. Kan for sure lah, directly dia akan kata Allah lah. Sebab Allah ada dalam firman Allah kata Allah tahu, even maksudnya jauh yang jatuh pun Allah tahu tentang kejadiannya. Apatah lagi tentang alam. Dia kata semua benda, maksudnya time, masa, even kalau kita kata siapa peduli tentang daun bila nak luruh kan, tapi Allah tahu bila dah masa dan ketika je daun tu bila dia nak luruh. Bukan sahaja Allah tahu kita meninggal bila lah, daun pun memang exactly. Bila kat sini kan, saya suka kalau boleh kita nak ni lah, lanjutkan lagi bincangannya. Bila kita nak bercakap tentang bila Allah yang buat semua ni, kita kena letak satu benda. Kita kena faham satu benda, guys. Sebab everything yang happen today, kita kena letakkan, ya Allah, subhanallah, hebatnya kekuasaan Allah, hebatnya ciptaan Allah. Itu yang biasa teacher kita ulang-ulang lah dalam kelas untuk student. Dan saya last week, ayah lepas, saya share dengan student yang mana kita, bila kita tahu, kita kenal siapa Allah, saya tanya satu soalan lah, sayang tak Allah dekat kita? Of course lah. Sentiasa memaafkan. Ya, betul. Sebab contohlah kisah, kita ni banyak buat benda salah. Betul. Kita tahu dari kita ni manusia kan. Whatever it is, kita ada benda yang kita tak boleh lari, kita buat benda tu. Tapi whatever it is, tahu tak? Walaupun kita tahu Allah tak suka kita buat benda tu. Contoh, saya bagi contoh lah. Kita solat lewat sikit, contohnya lah kan. Sedangkan sepatutnya kita prioritikan solat tu, kita bila dah masuk waktu kita terus solat. Tapi kita lambat kan. Siapa yang berlaku ialah Allah tahu tak kita nak lambatkan solat tu. Allah dah tahu 50,000 tahun sebelum diciptakan bumi ni lagi, dia dah tahu dah. Dia dah tahu semua. Tapi dia marah tak dekat kita? Tak. Kan? Dia benci tak dekat kita? Taklah. Kan? Dah lah tu. Dia tahu kita nak buat salah. Dah tahu dah kita nak ni, tapi dia still lagi bagi kita peluang lagi, kita bagi kita makan, kita bagi kita hidup udara, kita bagi hidup lagi, sedar lagi, bangun lagi pagi tadi. That kind of thing kan. Lagi best, dah lah tu, kita sayang. Memaafkan satu, melupakan satu, menyayangi pula. Oh, something level yang kita takkan mampu lah sebagai seorang manusia untuk kita buat. Tetapi Allah, walaupun Allah dah tahu kita akan buat salah, kita akan buat benda Allah tak suka, tapi walaupun Allah dah tahu, Allah tetap maafkan kita. Allah tetap melupakan apa yang kita buat bila kita dah bertaubat. Betul? Allah sayang kita. Dia tetap bagi apa yang kita nak. Yes, exactly. So that kind of thing, bila kita bawa elemen ni, kita connect kepada Allah dekat our student, they will appreciate. Sebab the last element dalam ni. Sebab bila kita banyak ialah kita connect. Siapa yang cipta semua ni, everything is Allah. Siapa yang ni rancang semua ni, Allah. Siapa yang bentuk semua ni, Allah. Perancangan manusia takkan sama. Takkan sama. Kadang-kadang kita rancang sekalipun, kalau Allah nak halang, memang dia halang. Jadi kita akan always connect dengan hebatnya. Hebatnya. Masya Allah, hebatnya. Jadi kita takkan mampu untuk membezakan. Jadi the last point, appreciate. Yes. Macam mana kita nak pastikan anak ni bukan sekadar faham, okay, tapi
kita nak anak-anak kita ni betul-betul menghargai. Betul. So apa contoh tindakan kecil lah yang selalu pelajar buat macam selepas program of day tu yang menunjukkan anak-anak memang betul-betul appreciate. Betul. Okey, selalu kita ajar yang teachers selalu bawa dia dalam kelas ialah bila kita dah tahu semua dan kita dah kenal bahawasanya Allah yang ciptakan, Allah ni manusia takkan mampu buat, manusia tak akan mampu ni kan tiru apa yang Allah buat sebab terlalu kompleks, terlalu detail, terlalu hebat. Sebab 5D thinking ni dia semua banyak sebenarnya. Kalau nanti saya boleh share banyak topik-topik yang sangat-sangat hebat lah pada saya. Yang topik yang kita bincangkan berkenaan, contoh dia, saya beri contoh kan, macam tadi kita cakap pasal fungsi hidung, fungsi mata, fungsi telinga kan, burung, semut, ni contoh-contoh ni lah kan, sebab semua ni ada dalam Al-Quran. Dan juga bila dikaji, betul, bila dikaji dengan lebih mendalam, macam mana ekosistem semut contohnya, macam mana cara kerja lebah, macam mana that kind of thing lah, burung sendiri macam mana dia boleh terbang, macam mana mereka ni kan, that kind of things. Memang pada saya 5D is a very powerful subject, very impactful, very impactful dan memberi kesan lah kepada ni. Sebab bila kita balik kepada on that day lah kan, saya ni kan, on that day bila kita bincang dengan anak, bila kita nak connect tu tadi, kita akan ni bahawasanya kalau tanpa penciptaan Allah ni kan, hebat penciptaan Allah ni, macam mana berlakunya fotosintesis, macam mana kita nak bernafas dengan udara yang kalau anda kata ni kan, betul, macam mana pokok ni boleh tumbuh daripada kecil-kecil yang mereka tanam tu boleh menjadi besar. So how that happen? Kalau tidak dengan itu Allah, maksudnya campur tangan daripada Allah. Sebab mesti ada campur tangan kuasa yang lebih besar supaya perkara-perkara ini boleh berlaku. Kan, macam boleh beranak pinak, macam mana benih-benih tu boleh jadi ni, boleh kalau anda kata contoh kita luka atau contohnya kan, sebab ada juga saya rasa hari tu anak ada yang luka sedikit, so macam mana boleh heal balik. So tapi whatever it is, saya sebutlah ada ni bahawasanya anything, first kali bila kita tengok sesuatu benda, hari harapan saya sebutlah kan dekat tadi saya sebut bahawasanya bila kita tengok satu perkara, sebut satu perkara ni dulu, Masya Allah. Kita sebut bahawasanya kita puji Allah. Kita ni kan, that's why bila itu kita nak appreciate. Tapi cumanya dalam subjek dalam topik appreciate ni, apa yang kita ni ialah kita kaitkan nama-nama Allah. Kita kaitkan nama-nama Allah. Maksudkan nama-nama Allah kan ada 99 nama. Jadi setiap nama tu dia ada relate. Dia relate dengan apa yang kita observe. Apa yang dalam itu 5D ni yang kita bincangkan, yang mana contohnya, saya bagi contoh dalam elemen appreciate ni, iaitu contohnya kita buat ni contohnya yang sangat detail. Al-Khaliq nama dia. Nama Allah Al-Khaliq, yang mencipta. Alam yang sempurna, Al-Musawwir. Apa maksudnya Al-Musawwir? Yang membentuk dengan sempurna. That kind of name yang kita keluarkan, yang relate dengan apa kejadian yang berlaku dan apakah 5D proses yang kita dah buat, sehinggalah kita bawa ni bahawasanya this is nama-nama Allah. Yang Allah adalah sebagai pencipta yang mengawal ke semua benda. Contoh lagi lah, contoh ombak yang teratur, Al-Bari, iaitu yang mengadakan daripada tiada. Macam mana ombak tu terbentuk, macam mana angin tu bertiup kan, daripada yang tiada kepada yang ada, yang adakan daripada tiada. Pokok yang membesar,
Al-Muhmi, yang menghidupkan, yang gugur dan mati, Al-Mumit, yang mematikan, alam sebagai tanda kekuasaan, Al-Azim, yang maha agung, perlindungan untuk kehidupan, Al-Hafiz, yang maha memelihara. Itu adalah contoh-contoh lah nama-nama Allah yang bila kita bincangkan dalam part appreciate ni, kita bawa nama-nama Allah ni untuk mereka mengetahui bahawasanya semua ni adalah daripada Allah. Begitu. So bila mereka ialah bukan sahaja mengenal nama-nama Allah tu, so mereka perlu selalu sentiasa bersyukur lah. Kita selalu bawa satu ajaran yang mana bila mereka dah tahu, mereka dah sedar, mereka dah faham, mereka bincang sama mereka, dan mereka dah boleh connect bahawasanya Allah yang kan. Dan now to appreciate, mereka perlu menjalankan satu tanggungjawab sebagai seorang hamba. Sebab kita dah kenal lah, kita dah tahu, kita dah faham. Everything is Allah yang buat. So apa responsibility kita? Kan? Sebagai seorang hamba, apa yang kita kena buat? Solat. To give back. To ni. Kita nak macam-macam dalam hidup, tapi buatlah apa yang Allah suruh. Betul. Sebab bila kita jaga Allah akan jaga kita. Bila kita dahulukan apa yang Allah suruh, Allah akan dahulukan apa yang kita nak. So itu perkara yang kita bawa dekat KAIS untuk anak-anak faham bahawasanya not just to appreciate just words. Saya tertarik lah yang masa PTM tu kan, malam masa kita meeting tu ada akademik bagi tahu yang parents suka tengok anak dia yang ada perubahan. Betul. Solat. Betul. Yang bukan sahaja solat, dia solat seorang-seorang. Dia ajak mak ayah dia, ajak bibi ajak bibi dia solat. So things yang I would say very ni jugalah, apa kata tu, very positive lah. Maksudnya from the student, from the perspective of parents lah. Tapi benda tu bukan straightforward. Betul. Apa yang saya boleh share lah, it's not straightforward. It's a process. Dia ada proses kat situ. Macam mana kita bentuk anak tu, macam mana kita lahirkan jati diri, macam mana kita bentuk karakter anak tu dengan 7 habit, dengan 5D thinking, kan? All those element memang mewujudkan, menjadikan hasil yang kita nampak sekarang. Pada saya, it's a process yang saya kena bagi kredit lah dekat teachers, dekat principal. Saya kena bagi kredit lah. Sebab hasil usaha mereka tanpa penat lelah, tanpa ni, kesungguhan yang mereka bawa untuk melihat anak-anak tu. Tapi betul saya memang suka tengok student KAIS. Memang dia orang punya cara berkawan, even darjah 1, darjah 3 pun dia orang kenal antara satu sama lain. Bukan macam sekolah biasa, kau buat hal kau, aku buat hal aku, tak lah. Kat sini memang, kat KAIS memang kita ajar supaya mengeratkan lagi silaturahim. Betul. Macam ada satu part yang saya daripada Squirrels tu, dia orang main buayan. Oh, sama-sama, betul lah. Okay. Darjah 1, darjah 2 sama, buat macam satu kelas. So dari situ saya nampak, memang wow lah. Dan satu lagi part di mana student selalu speaking lah, yang tu saya respect. Lagi-lagi anak and Ryan, of course lah, memang dia orang English. Satu lagi Aisyah. Okay. Yang lain pun sama je, okey, semua okey. Kalau saya boleh petik lah, apa yang kes ni tu, komen saya ialah elemen dalam 7 habit lah. Contohnya kita cakap berkenaan ni. So kita ada leadership class untuk para viewers yang kita tahu kan. Kita ada leadership class. Dalam leadership class tu kita memang betul-betul guna 7 habit of highly effective people punya habits tu, yang mana dia ada, contohnya dia ada synergize, teamwork,
Macam mana cara berkumpulan, sebab kita gabungkan di antara kelas kan. So macam mana mereka bekerjasama di antara satu sama lain untuk menjalankan satu aktiviti. Macam mana menyelesaikan masalah. Macam mana cara mereka berfikir, macam mana cara mereka berkomunikasi. Macam mana cara mereka untuk berbincang di antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu perkara dan macam mana untuk menyelesaikan masalah tu. So that kind of thing memang seriously reflect. Saya nak ni kan, Kis, I want to say it proudly, KAIS adalah menetapkan, dan sekarang ni rekod masih kekal zero bully. Betul. Sebab Zero bully. saya ke leadership camp hari tu kan, yang kita pergi leadership camp, saya terkejut lah bila ada teacher bagi tahu yang student kita pernah dibuli di sekolah lama. Exactly. Bukan seorang. Bukan seorang. Bukan seorang. Sebenarnya bila benda tu berlaku, sebenarnya mungkin jadi perbualan kot, mungkin ada cakap-cakap dengan antara among the parents. Yang mana bila kes yang sama berlaku dekat anak-anak orang lain, jadi mereka melihat dan mengetahui dan memahami bahawa kita mampu untuk nak menyelesaikan perkara itu. Sebab memang kita tak ada, kita polisi zero bully, memang benda tu tak berlaku dan sangat-sangat ni. At first memang ada time. Kita tak boleh nak kata we are too perfect, nothing happen. Tak ada. But because of ajaran yang berlaku ni, apa elemen yang kita bawa dalam ni, through 5D thinking, through 7 habit, memang anak-anak dah sedar dan faham dan tahu apa responsibility dia. Hari tu masa saya pergi kelas swimming, ada year 3 tengah swimming, year 1 je dekat luar. Dia orang gaduh sampai ada lah yang nangis. Dan dia orang tahu apa yang dia kena buat. Dia say sorry. So dari situ saya nampak lah memang betul-betul teacher. Baru year 1 dia orang dah tahu dah. Even baru je sekolah kan, kalau ikut kan. Dia orang dah tahu dah apa tanggungjawab dia bila datang ke sekolah, bila dia buat kawan. Even ni bukan salah dia sekalipun, dia memang say sorry. Betul. Sebab ada satu elemen dalam 7 habit tu, iaitu think win-win. Although kalau dia kata, sebab dia macam ni tau, this 7 element ni, 7 habits ni, dia dah melekat tau dalam diorang, dalam mereka inilah, dalam diri mereka, especially 3 years lah, actually year 3. Memang kalau saya kata kalau ni dah dijadi di mulut mereka dah 7 habit ni, all those habit tu memang dah ada mulut dia. Jadi pada saya is nothing to ni lah, kata tak pelik lah apa yang berlaku dekat KAIS tu, because of is directly effect from all the activities yang kita buat. That's why saya sarankan lah kepada parents, gunakan 7 habit ni kat rumah lah. Sebab dia ada juga 7 habits in parenting kan. So bila sekolah dengan rumah seimbang ni, kuatlah anak, perubahan dekat anak tu. Betul. Sebab kita jalan serentak. Apa yang kita buat di sekolah, so bila kita bawa juga ke rumah, bila kita buat benda yang sama, so impact tu jauh lebih besar lah. Sebab anak-anak dekat sekolah, mereka ada tanggungjawab mereka. Mereka tahu bahawasanya contoh saya bagi tahu contoh. Sebab di KAIS ni dia tak ada pengawas. Yes, betul. Kalau di KAIS tak ada pengawas. Sebab sekolah di KAIS dia tak ada ketua kelas, dia tak ada penolong ketua kelas, dia tak ada pengawas perpustakaan, dia tak ada pengawas sekolah, dia tak ada pengawas pusat sumber, dia tak ada pengawas buku teks. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Semua orang pengawas tahu tanggungjawab masing-masing. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Semua orang kena jadi leader. Semua orang diberi peluang untuk jadi leader. Semua orang akan ada tugas dan tanggungjawab masing-masing. Itu di KAIS. So bila saya dengar dari awal kita start live sampailah sekarang, rupa-rupanya aktiviti everyday yang kita buat tu kan sir, bukan sekadar aktiviti luar kelas sajalah. Ini adalah satu proses untuk kita nak membentuk cara anak-anak kita melihat dunia, cara mereka berfikir, cara mereka mengenal Allah. So, saya nak ringkaskan lagi 5D thinking secara ringkas. Saya rasa dah. Okay lah. So, mungkin apa yang saya ininya ialah kita move one step to another. Kita mengorak langkah, KAIS ni kita mengorak langkah from one step to another. Kita still on baby step. Saya tak malu, saya tak ni bahawasanya
we are still a very young school. Yes, betul. Kita baru 3 tahun. Kita bukan, pada saya tak boleh nak kata kita I'm very experienced ni. No, kita baru 3 tahun. Boleh kata kita tak malu dan kita tak ni, bahawasanya we admit that. Banyak lagi benda yang kita nak kena perbaiki. Banyak lagi perkara yang perlu untuk kita check and recheck balik. Kan kita harus kena, sebab kita sendiri bila kita nak mengajar, bila kita nak ni kan, banyak benda yang kita tak boleh nak sentiasa rasa bahawasanya apa yang kita buat tu dah perfect. Kita kena always have satu persepsi bahawasanya apa yang kita boleh ubah, apa yang kita boleh perbaiki, apa lagi kita boleh tambah baik. So saya nampak bila kita sekarang ni next year kita dah ada tahap 2. Jadi bila kita nak pergi tahap 2, cabaran nak pergi tahap 2 dah semakin tinggi, semakin mencabar, semakin apa kata tu, demanding, kita kata. Jadi all that kind of thing tu memang memerlukan untuk kita sentiasa find solution. Kita mencari satu more activities yang boleh nak make sure apa yang kita nak daripada anak-anak ni. Sebab kita nak anak-anak kita menjadi seorang leaders yang hebat, berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Nak integrate all those things sebab macam ni tau. Parents saya boleh nak share kan. Kita dah terlalu biasa di dalam membezakan, mengasingkan, mengkategorikan di antara pendidikan Islam, sains, matematik, bahasa Melayu dan sebagainya, sejarah dan sebagainya. Kenapa? Sebab itu adalah doktrin daripada masa penjajah lagi. Even pada dulu-dulu lagi, masa kita punya mak ayah kita apa semua, memang kita dah dilatih dan diajar dan disuruh untuk membezakan di antara agama dengan ilmu. Sedangkan tak. Macam juga kita bercakap sekarang lah. Saya bukan nak komen berkenaan politik, tapi contohnya even politik pun kita selalu ni ataupun kekuasaan ataupun selalu dipecahkan, selalu dibezakan, selalu diberikan. Kita tak boleh. Macam mana kita kena letak satu iltizam? Sebab iltizam di mana, macam mana? Boleh tak kita nak anak-anak kita nanti nak bawa pemerintah khalifah seperti satu zaman dahulu kan? Macam mana kita nak latih anak-anak kita supaya menjadi seorang khalifah, supaya boleh membawa balik elemen pemerintahan seperti khalifah zaman-zaman dulu. Sebab itu adalah, sebab Rasulullah selalu ada kata bahawasanya umat yang terbaik, umat adalah yang hidup pada zaman aku. Yang kedua terbaik ialah yang hidup pada zaman khalifah-khalifah aku. Yang seterusnya yang terbaik adalah pada yang hidup pada zaman pemerintahan selepas khalifah. And so on lah. Tapi nak ceritanya bahawasanya apa yang saya boleh kata ialah kita kena bawa balik. Ini contoh ni sebab politik lah pula. Tapi the thing is, macam mana kita nak bentuk pelajar-pelajar kita supaya mereka bukan sahaja hanya sains, maths, ini kan, English, pendidikan Islam letak tepi. No. That's why semua wujudnya. kita akan integratekan Yes, Islamic. exactly. That's why wujudnya 5D thinking. That's why kita nak integrate all those elements back to the creator. That's what we want. Itu yang point yang kita nak, itu yang kita nak capai. InsyaAllah lah kita akan berjaya satu hari nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau Papa Mama rasa pendekatan macam ni yang kami share hari ni sesuatu yang parents Papa Mama nak untuk anak-anak, kami dekat KAIS ni sentiasa open lah untuk parents datang kat kita punya school, tengok sendiri environment macam mana, jumpa kita punya principal, nak tanya berkenaan monthly fee ke, annual fee ke, sebab kita sentiasa open kan enrollment. Sebab ada ada yang baru daftar pun ada. Ada setengah sekolah dia kena buat assessment dulu, tapi kami just
open je ke? Tak, kita ada assessment. Kita okay, still ada ada assessment, assessment sebab okay. kita nak tengok level student tu macam Okay, mana. okay. Sebab sekarang ni problem yang usually dihadapi oleh pelajar-pelajar kita sekarang ialah saya tak boleh nak nilai elak daripada bercakap, tapi saya kena cakap, iaitu masalah membaca. Isu masalah 3M lah pada saya. 3M satu isu kritikal jugalah pada saya. Lagi-lagi bila government nak tukar polisi untuk 6 years dan masuk darjah 1, masalah ni akan lebih kritikal. Masalah ni akan lebih besar. Macam mana untuk kita nak cater supaya anak-anak ni boleh even masuk darjah 1 dia pandai membaca. So that the thing yang saya letakkan, kita ada inisiatif. Kita dekat di maksudnya tadika kita di Little Caliph pun kita ada buka satu program, iaitu 3M, program 3M di Little Caliph Panji. InsyaAllah kita akan mula pada bulan 5. So kalau anda kata ada keperluan, mana-mana parent yang rasa anak berminat untuk hantar, kita open to public. So maksudnya bukan kata kita set limit for Little Caliph student saja. So kita benarkan, maksudnya kita buka untuk public student. So maksudnya daripada tadika-tadika lain, tadika jenama-jenama, tak kisah jenama apa, yang mana ada keperluan, parent ada keperluan untuk nak atasi masalah anak-anak yang tak pandai membaca, iaitu menguasai 3M lah, membaca, menulis, mengira. So kita ada program ni, insyaAllah kita akan buka bulan 5, bermula bulan 5 di Little Caliph Panji, LC Panji, di LC Panji. So insyaAllah siapa yang berminat boleh inilah. Contoh kalau tadika kemas, dia pukul 12 dia balik. Boleh. So lepas pada tu bolehlah hantar kelas 3M. 3M, ya betul. Kita akan ada untuk hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari. Okay. So 4 hari seminggu. Untuk fee apa semua boleh PM lah. Nanti kita akan share. So insyaAllah kita akan cuba untuk bantu anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk macam mana untuk atasi masalah tu. Sebab masalah tu pada saya problem yang better kita solve before anak-anak tu masuk darjah 1. So hopefully lah. Tapi dekat KAIS, saya rasa untuk KAIS kita lebih ni lagi, inisiatif yang kita buat adalah pada penghujung tahun nanti bulan 12-11 memang kita ada spesifik intensive class. So maksudnya kalau anda kata anak-anak tuan-tuan perempuan yang mana risau lah, don't worry. Untuk KAIS kita ada spesifik intensive class pada bulan 12 dan bulan 1 nanti, yang mana kalau anda kata contoh lah anak-anak tuan-tuan dan perempuan, kalau nak hantar awal boleh kita enroll dekat 3M program. Tapi kalau anda kata ni kita boleh, kalau dah memang aim nak masuk KAIS, don't worry. Terus contact principal, kita lock terus, kita ni seat, kita reserve terus seat untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan di KAIS. Bulan 12 kita masuk intensive class kan, bulan 1 insyaAllah kita settlekan anak-anak tuan-tuan, settle 3M, so you should not be left behind lah. InsyaAllah. So itu inisiatif daripada KAIS, khusus untuk KAIS, kita tumpu pada bulan 12 dan bulan 1. Kita akan open lagi cawangan kan, sir? InsyaAllah. InsyaAllah. Cuma sekarang ni kita akan buka satu di Lundang atau di Kunci Bayam. Cumanya kita belum dapat lagi anak kunci. InsyaAllah kita masih lagi menunggu developer untuk bagi anak kunci. InsyaAllah kalau hopefully kita boleh buat tahun ni, insyaAllah. Ada jugalah parents yang tanya Saya, sebab area situ macam yang Lundang memang terlalu ramai student. So bila masuk darjah 1 nanti, of course lah parents nak hantar ke KAIS kan. InsyaAllah lah, InsyaAllah kita usahakan. Doakan. Cumanya apa-apa pun dari segi untuk branching lah, untuk KAIS for second atau branch nanti, kita akan maklum bila kita dah confirm. InsyaAllah kita dan saya pun rasa ada lebih baik, better kita confirm dulu. Contohnya barang baru kita dah confirm, betul-betul kita dah confirm, sebab kita tahun lepas kita dah cuba untuk ambil inisiatif awal. Kita cuba dapatkan seat ataupun kita cuba dapatkan reservation awal, tapi apa yang berlaku, kita tak berjaya dapat anak kunci, dan sekarang ni pun masih lagi tak dapat anak kunci. So kita terpaksa lah buat readjustment dan banyaklah problem. So better kita confirm dulu baru kita nak berjaya kan, saya. Itulah. It's a process. Yes. Tak ada ucapan. That's all. Thank you very much. Saya rasa SD and 5D, saya bagi kredit lah pada saya bagi kredit kepada organisers, maksudnya all management teams,
saya as a ni lah kan, saya nak share peluang ni. Teachers, principals, guys, yang mana program saya rasa, saya bercakap as a parent lah, saya as a parent, not as a owners, directors. Saya sangat puas hati, saya sangat enjoy program pada 2 hari lepas. Saya nampak impact dia, saya puas hati dengan apa yang berlaku, dengan apa yang aktiviti yang dibuat, impact dia, dengan objektif dia pada saya 100% tercapai. Jadi insyaAllah lah kita tambah baik lagi tahun depan. Kita cuba untuk nak mungkin banyakkan lagi aktiviti, mungkin If parents rasa kurang, insyaAllah kita akan kita akan tambahkan lagi aktiviti. So kita try to make it better insyaAllah next year, insyaAllah.